Kita daripada kalangan NGO ni, sabar kita pun dah tak ada sabar dah. Saya nak daftar rumah kebajikan pun dilayan macam penjenayah. Kita yang dedahkan kuil ini pun dah macam penjenayah dilayan. Tetapi mereka yang menceroboh, mereka yang membuat premi-premi haram, dibiarkan, dibela, dijaga. Menunjukkan bahawa negara kita sedang dijaga oleh manusia pengkhianat, manusia yang makan gaji buta. Hidup anda tidak berkat kerana membuat kerja-kerja memelihara golongan kartel-kartel haram ini. Sedangkan mereka-mereka yang nak membetulkan, nak menegakkan, kamu ambil tindakan. Rumah-rumah kebajikan yang mereka nak membela asnaf-asnaf, golongan yang perlu diberi pembelaan, kamu bagi macam-macam peraturan undang-undang. Jadi ini menyebabkan double standard yang terlalu ketara. Dan jika benda ini berterusan, saya yakin rakyat, ya Allah, tolonglah, berilah hidayah kepada mereka ini, ya Allah. Harap kita buat definisi perkataan yang lebih sopan, ya. Kuih haram nanti jadi isu, orang tak senang, rasa tak selesa. Kita dah bincang dengan peguam kita tadi, kita mengalah lah, kita bagi satu definisi rumah anutan haram. Kuil haram. Kuih haram atau rumah anutan haram. Lembut sikit lah, tapi hakikatnya tetap haram jaga.